15 minit atau 10 minit lagi. Sampai dekat situ. Sampai ke Ketek. Ke Ketek. Okey. Bukan tempat kat Nadia. Mana Ketek? Ketek. Kita nak ke Ketek katanya. Ini dah sampai Birun. Jadi kita Yelah, harus kita ke perahu. ambil nasi kat situ kan? Ambil nasi di Ambil perahu. nasi situ kan? Jadi Aduh, ni pukul kota berapa Birun. kita sampai Ketek, dia pun mesti sampai Ketek jam tu juga. Tengah atur waktu orang. Jangan kita tunggu dia. Itulah jangan buang Dah masa. rugi kita. Betul. Dia harus sampai dulu Daripada kita. kurang-kurangnya 5 minit awal pada kita. Sekarang dah boleh berangkat dah ni. Dah berangkat belum Mampion orang tu? Jangan kita lama tunggu di situ. Orang tu belum gerak. Penat kita ngebut tadi. Sia-sia lah. Waktu sia-sia kita sebab berangkat lagi. Kak Nadia mungkin cuma berhenti kat situ. Betul. Itu yang nak tunjuk. Betul, telefon terus. Thank you Bapak PA dah bagi YB aku untuk faham. Sebab banyak benda waktu yang kena jimat kan. Okay, let's go lah. Bismillah. Kita akan menuju ke tempat perahu Ketek. Let's go. Okay, jadi ni kita dah nak sampai kanan. Ke mana? Tunggu dulu. Oh, okey. Oh, ambil pelakat dulu. Ini ya? Oh, ini pacarnya Pampion. Relax. Okey. Jangan kena kabut. Okey. Bawa bismillah. Ini dia. Mana dia pergi? Relax. Okey. Ini pacar ke berapa Pampion? Pertama. Oh, Anak pertama. pacar pertama. Hari tu lain lagi. Kan? Pampion, hari tu lain lagi isterinya, ini lain lagi. Ada berapa isteri Pampion ni? Kan? Sebab tu dia suruh pakai mask. Suruh Supaya orang tak perasan. Tapi betul. silap lah kita perasan. Mm-mm. Aduh. Comel lah budaknya tu. Dah happy dah dia. Dekat sama anak dia tu. Kita lurus lagi. Awek ni bonceng 5 kan? Buka. Bonceng 5 dia tu. Malu dia. Kalau nama tak Basmaya. Okey, bismillah geng. Kita fokus tujuan pertama. Kita cuci mata pula. Jom, let's go. Mana start? Nah, ini dia dah sampai di Ketek. Oh, Ketek. Bukan Ketek. Patut tipu aku. Itulah. Baru- Pampion pun tak tahu dia Baru tu. dah beza Getek dengan Ketek. Betul, Ketek dengan Penat aku kena tipu dengan Ketek. diorang ni. Pampion yang naik tiap hari pun tak ini dia. Tu apa nama dia? Tu Mana? Ketek tu. Mana? Tu. Mana? Ketek? Ujung. Tak, macam ni. Ujung. Macam Ujung ni. mana? Kanan, Tu, sebelah tu. kanan. sebelah kanan. Oh iya, berarti orang ni yang tak sinkron. Kan? Apa Bukan. tu? Bukan. Itu Buat Ketek. Ketek. Sabar Kun. Sabar. Kun. Jangan Sabar, jangan Kun. jangan besar dulu sebab anda udah benar. Suara tu jangan besar. sebab dah benar. Bukan tak menang lagi. Kenapa tak menang? Yang itu kalau tengok signboard je itu dibuat oleh orang profesional. Yang Ketek ni orang ada-ada biasa je. So Ketek tetap salah. Alah. Jadi yang mana salah? Tapi itu Ketek yang tetap duluan. salah. Tak ada yang salah, tak ada benar. yang Sesuai pemahaman masing-masing. Asal jangan cakap Bang Saiful tu. jangan cakap Tetek, itu bahaya. Mana Bang Saiful? Ini bos geng ni. Itu bos geng. Dia ambil video. Dia dah jadi YouTuber ke? Nak kalahkan Putra ke? Tak, ini bukan YouTuber, ini paparazzi. Ambil di belakang layar. Hari ni penat hari ni. Hari ni penat hari ni. Ada penat. Kira penat kau, tak kira penat kita orang. Kami daripada Aceh Tengah. Dah. Dah. Masuk sana terus Okey. Jom masukkan nanti dia telat. Nasi kita taruh. Nah, ini dia penyeberangan ke Pesangan Sebelah Krung. Macam ni lah tadi. Perjuangan hari ini ambil nasi Ketek. Ini. Bapaknya Putro hari ini Bang Kaza. Ni tengok ni bapaknya Putro Bang Kaza. Penat lah hari ni. Ini live apa? Live apa? Ini tak ada live, video biasa. Tengok betapa kita orang bertungkus lumus sampai memikirkan macam mana cara nak mempercepatkan. Nak jimatkan waktu kan? Jimatkan waktu kerana harus seberang boleh mengambil masa 2 jam kita orang rugi. Itulah. Jadi kita percepatkan gunakan ini medium. Hari ni kena renang Demi sungai hari ni. untuk Kena renang sungai. Demi untuk rakyat Aceh. Betul. Itu Ibu Nadia tu. Oh, okey. Ini dia geng. Ibu Nadia pun ikut membantu ternyata. Fatir juga ikut membantu merekam. Ini kakak ni juga. Kakak ni yang hari tu juga. Angkat-angkat lah jangan. Fatir bantu rekam. Nanti orang ni tak boleh tengok. Ringan-ringankan tulang tu. Okey, siap. Okey, Abang Yus kata Fatir ringan-ringankan tulang. Ini Kak Nadia buat kerja. Ni tengok lah ni, orang ni ramai betul kan.
Macam mana pula ni hari ni? Macam ni lagi. Okey. Ini pula ni. Masih sanggup hari ni? Berat sangat. Aduh. Semangat betul dia orang cari ini ya, cari rezeki buat keluarganya, geng. Tengoklah hari ni. Inilah nasi kita order. Ni pak cik ni pun ikut bantu juga. Ramai kat sini. Ini orang ni memang kena nyeberang kan. Itu dia. Udah hampir nak lebaran, belum ada satu pun jembatan kayu ke jembatan apa kan. Aduh, baru nak dibuat ini. Baru nak mulai kan. Tak tahu dia buat kerja macam mana. Harusnya kan sekarang ni dah boleh lah untuk lalu motor aja dulu kan. Guna orang tu lah tu. Nak nyeberang tu. Mungkin tadi belum sempat rekam kan. Kita orang ni time tak banyak lagi. Ini sikit lagi ni. Okey, kenapa tubuh Nadia dah penat ke? Dah capek dia letak kat situ. Ya Allah. Okeylah, jom Fatir bantulah. Daripada kita ambil video kat sini kan, kita bantu-bantulah, jom. Okey. Ini kita bawa juga. Kakak tu bawa satu. Kan? Kakak tu bawa satu, Fatir bawa dua. Itulah Bu Nadia bawa satu. Berat. Tangan Bu Nadia berat bawa satu. Fatir lah bawa dua. Dia letak lagi kat sini. Biar bos geng ada kerja. Aduh. Bang Yus, Fatir nak kata Fatir bawa dua. Kak Nadia bawa satu. Ni titip dua, pegang betul-betul dua tangan, jatuh nanti. Okay. Dua. Siapa nama? Masih ingat nama. Kira tak ingat lagi nama. Ini mungkin tak ingat lagi. Siapa nama bang? Bang. Siapa nama? Nofrizal. Ini tak ingat lagi nama ni. Sesekali pion, sekali Nofrizal, tak ingat nama. Dah penuh lah ni. Kalau tak tu buka. Dapat ni lah kalau macam kamu belajar rajin-rajin. Tengok ni dah penat sangat ni. Tengok bos geng. Dapat. Apa tu? merah ni. Untuk takjil. Okey. Berangkat. Terima kasih banyak. Kan Fatir dah kata kan. Dek, jangan percaya sangat. Ini tadi kan dah kena rayu dekat saya dengar. Engkau jangan ikut. Itu ada dua budak kat dalam. Jangan ikut lagi. Jangan percaya sangat. Naik mobil ke? Mulai dah Papa Zola. Aduh. Tengoklah orang belakang tu. Antrian nak nyeberang kat sana, geng. Masih penyeberangan macam ni. Aduh. Jumpa lagi ya. Jom. Okey, ini kita nak sampai. Ini sistem baru ni kat Malaysia. Malaysia tak ada ni? Tak ada, Malaysia tak ada. Ya Allah, bertuahnya jadi orang Aceh Fatir kan? Betul. Malaysia dia punya gear pun bukan macam ni. Bukan macam ni. Dia masih ada 1 2 3 4 5. Kalau manual Kalau situ 2 kan. Iya ke? Dekat Malaysia 3. Tak tipu kan? Manual. Ini? Ini lagi canggih lah. Ya, dia pakai macam kampung tu angkat macam tu. Macam orang kampung macam ni. Tak best lah. Macam mana ni Fatir nanti ke Malaysia? Nanti kita ni je. Celi Fatir atas pokok je. Alhamdulillah. Dah sampai dah. Kan di Dayah apa ni hari ni? Awal lah. Awal lagi kan? Siapa yang cakap 1 jam? 1 jam kalau kita ke rumah Ibu Nadia. Kejap. Daripada rumah Ibu Nadia. Dayah Bustanul Ilmi, Buni. Buni Pulau U. Baru Kecamatan Pesangan Kabupaten Birun. Ini kan jalan menuju ke Kabupaten. Ini Bang Yus. Ini jalan menuju ke makamnya Habib Buka. Tak tahu lagi ni. Abang siapa Habib Buka? Tak tahu kan? Habib Buka tu dia adalah seorang yang daripada Mekah kan? Ya. Daripada Mekah, jadi beliau lama tinggal kat Aceh. Itulah yang Fatir cakap itu. Dia bangun hotel Al-Ashi tu. Asyik di Mekah. Yang di Mekah, yang dia punya hotel kat Mekah tu. Saudagar kaya tu kan. Dialah yang wakafkan ini hotel dekat dekat Mekah tu untuk rakyat Aceh. Tapi ada si perangai Konoha tu nak ambil. Tak boleh nak ambil kan. Engkau fikir orang Arab tu nak ke duit engkau tu? Tak nak lah dia. Dah berapa kali dah dia nak ambil itu Al-Ashi tu. Itu betul lah. Engkau fikir Allah tu tidur. Takkanlah engkau semua suap dengan semuanya kau nak tekan, semua kau nak suap kan. Iyalah, takkan orang tu nak rasuah engkau tu tak seberapa. Dah lah nanti batal puasa. Jom. Bukan batal puasa. Jadi puasa tak batal, dapat kosong. Itulah. Jom kita nak cari pahala je lah. Ni dah sampai ni ustaz-ustaz ni. Kita nanti ada anak yatim sini, Bang Pion. Ada kan? Ada. Okey. Ada tapi tak ramai sini. Okey, Bang Pion pegang handphone tolong. Okey, let's go.
Tak, kode bengong dia bagi. Okey geng, alhamdulillah dah sampai. Aduh Abang Yus ni memang kelakar lah. Okey jom kita jumpa dulu ustaznya. Mana ustaznya? Ini ustaznya ni. Okey. Assalamualaikum. Orang kampung. Oh ini orang kampung. Untuk anak yatim, anak kampung ustaz berapa orang? Itu sedang berkumpul. Iya, totalnya. Yang total 30. 30. Okey. Bikin. Yang pimpinan ustaz bukan? Ustaz. Ustaz untuk yang budak-budak anak yatim ni kan, ada yang umur di bawah 5 tahun. 5 tahun ke bawah. Yang kecil-kecil. Tolong kumpulkan ada baju sikit buat orang ni. Yang besar boleh juga sekali terus. Yang ni boleh lepas, yang tu boleh lepas. Apply. Okey, tuan-tuan, puan-puan, Fatir minta diri dulu. Terima kasih banyak dah follow Fatir hari ini, berangkat daripada Aceh Tengah. Lepas tu borak-borak dengan siapa tadi? Abang Yus. Ni Abang Yus dah balik lah. Dah balik KL. Tadi dah borak perancangan untuk muncul lagi pula. Berarti betul-betul baik dalam video, dalam dunia nyata tak nak balik KL lagi. Berarti nampak dah. Jadi kita dah bikin rumah kat sini. Situ tadi nak bikin bunker. Kan di Aceh Tengah tadi. Yang orang fikir itu AI kan. Tapi thank you lah, Allah dah hantarkan orang baik dekat Aceh. Thank you lah. Fatir minta diri dulu, minta maaf bila ada salah kata. Fatir pamit diri. Assalamualaikum. Yalah, Fatir minta diri, minta maaf bila ada salah kata, ada salah perangai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey. Dah faham dah. Okey. Nak bagi baju, turunkan nasi dulu sebab penuh kan. Abang. Mana dah? Ini ketua geng masa depan ni. Adik cita-cita pengen jadi apa? Ketua geng. Pilot. Oh, pilot. Maaf ya. Coba try. Kalau sempit kan ambil lain. Punya ubud tak cok lain kan. Cini pakai. Ini dah berdebat umur pula orang ni. Jilbab ada. Matahari tenggelam Wis, warna merah. Wis. Silakan adik. Duduk dulu. Nanti ambil ini ya sarung ya. Sarung nanti. Duduk ya? dulu. Yang besar-besar ambil sarung nanti. Yang besar nanti ambil sarung. Kaki Buat adik-adik untuk apa? Lebaran ya. Okey. Dah siap. siap.